Saya Ustaz suruh budak main ni. Budak main. Suruh duduk situ. Oh ya. Saja suruh dia berjalan dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita baca surah Kahfi ayat 101 sampai 110. Kita baca surah Kahfi ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berada di kampung Nakhoda Busu, Sungai Layar, hujung Sungai Petani. Saya sekarang berada di tingkat 3 bangunan pejabat dan operasi Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda, NGO, yang saya sendiri asaskan. Dan syukur pada Allah Ta'ala, belah kiri saya rumah asnaf, ada 6 unit kami bangunkan, alhamdulillah. Di sini juga kita buat secara mingguan pengajian fardu ain. Tuan-tuan tengok kitab ni, kitab yang ada di depan saya ni, kitab fardu ain. Tiap-tiap minggu kita buat kelas fardu ain, tetapi kelas privacy. Kelas privacy, orang luar tak boleh datang, hanya untuk asnaf sahaja. Kita ada 700 keluarga asnaf yang kita pantau, kita jaga, kita ambil tahu di sekitar Kuala Muda ni, 700 keluarga. Tiap minggu kita buat kelas fardu ain ikut giliran sebab tak muat. Kecil atas ni pun boleh dalam berapa macam, semua ni 150 boleh no. Semua kan. Atas ni 150 orang. Bawah surau 50 ke 100 surau kita. Surau boleh 100 orang, tak muat juga. Tapi kami buat juga kelas tersebut walaupun tak muat. Dan kita sedang kempen untuk buat kemah terbuka di sebelah ni, 200,000 di luar ni bangunan sebelah tu, RM200,000 kemah terbuka untuk kelas dalam kawasan NGO ni lah. Kemah terbuka untuk kelas pengajian. Untuk kelas pengajian. Semoga kemah tu dapat siap tahun ni. Amin. Depa mai mengaji dan ada tenaga pengajar lah. Ada tenaga pengajar, ustaz-ustaz. Yang ada di sini pun kita ambil ustaz yang dalam tim syariah. Seorang dah selesai master, calon PhD, seorang lagi calon master duk tengah buat, dan seorang lagi ijazah sarjana muda Al-Azhar. 3 orang ni lah yang mengajak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Macam lepas sampai belajar. Yang pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah, sebagai rasul. Dia duduk bawah. Dia
dia tak kotak kan. Lapik ridak lah, lapik ridak. Kau hampa nak duduk dengan jubah tu. Nak duduk jubah dengan jubah kau nak lapik ridak. Ridak putih kotak sikit. Kemarin sapu ni. Kemarin sapu. Ni sapu ni dia pegang bukannya ni dia tak ada ni. Kotak lah dia dekat merah je lah, dekat merah. Duduk. Duduk buat macam rumah orang. Berapa minit? Berapa minit? 20, 15 sahaja. Oh, sikit ya. Duduk. Nak duduk kat atas jubah pun boleh, nak lapik ridak pun boleh, tapi dia lekat sikit merah je. Dia warna ni. Duduk selipar dah bawah. Tak apa duduk, tak apa duduk. Mana? Ada banyak. Boleh ambil. Siapa nak suap abang ambil ni. Dia bukan kotak habuk ni, sapu. Cleaner sapu. Hari-hari. Dia kotak. Ni apa warna tile ni. Tile bukan cat, warna tile. Sekejap iklan pelajar mai. Duduk ya, tak apa boleh. Jangan jilat. Lantai ni tak kotak lepas sapu sampah. Cuma dia lekat merah tu, tile tu. Tile apa ni warna merah ni? Tapi tile lawa lah. Jangan tengok kaki tu. Lekat merah. Tengok kaki entah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okey, kita masuk tajuk kita al-azkar, kita guna kitab al-azkar. Kita masuk tajuk baru iaitu tilawatul Quran, baca Quran. Tajuk ni yang kau kena dengar habis sebenarnya. Banyak maklumat daripada Imam Nawawi yang hukum hakam yang diistinbat daripada hadis Nabi dan juga amalan-amalan salaf. Lap sikit Izzat, nak duduk lap sikit. Habuk. Yang pertama semalam kita tengok
Al-Imam Nawawi terang tentang bila kita khatam Quran. Jadi siapa yang mengulang, kita mengulang kan, ulang sampai habis. Bila nak habis tu, nak khatam juzuk 30 surah An-Nas apa semua tu, maka paling afdal ialah kita khatam dalam semayang. Khatam dalam semayang. Semayang sunat ke, baca. Contoh kita baki lagi 5 muka surat, kita tinggal dalam tahajud, kita 2 rakaat tu, khatam di situ. Niat khatam di situ, kemudian berdoa lah kepada Allah SWT waktu sujud, waktu rokok ke, berdoa. Dan Al-Imam Nawawi sebut, ulama salaf dulu bila nak khatam Quran, mereka pilih 2 waktu paling banyak. Ramai ulama salaf pilih bila nak khatam Quran, khatam dalam semayang ke, khatam doa semayang ke, mereka pilih 2 waktu, iaitu fayustahabbu an yakuna khatmuhum fi awwalil lail atau fi awwalin nahar. Mereka khatam awal malam ataupun awal siang. Awal siang macam lah ni. Ini awal siang lah. Lepas solat subuh sampai pukul 7, pukul 8 tu awal an-nahar. Kalau awalul lail, maghrib. Itulah 2 waktu favorite dulu zaman salaf. Bila mereka nak khatam Quran, mereka pilih waktu tu. Kemudian salaf dulu, semua ni ada dalil ni. Imam Nawawi buat mai bukti, ada sanad bahawa ulama-ulama salaf tabi'in, Talhah bin Musarrif wal Musayyib ibn Rafi' wa Habib ibn Abi Thabit radhiyallahu anhum, ni semua ulama salaf. Mereka ni bila nak khatam Quran, mereka akan berpuasa. Dia bukan khatam Quran setahun sekali tau. Ulama salaf dulu khatam Quran sebulan sekali. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 6 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 4 hari sekali khatam Quran 30 juz, ada yang 3 hari sekali. Ada di kalangan mereka 2 hari sekali, ada di kalangan mereka setiap hari khatam Quran. Zaman tu biasa, ada yang sehari 2 kali. Jadi yang mana yang khatam Quran seminggu sekali tu, mereka akan berpuasa pada hari khatam sebab mereka nak himpun kebaikan. Khatam Quran, mustajab doa, hasil daripada majlis khatam tu, dan yang seterusnya mereka nak himpunkan puasa pada hari tu. Jadi bila kita lepas ni start, kita ngulang, bila sampai nak khatam ya, buat majlis sikit dalam 5-6 minit kan, berdoa. Majlis berdoa. Diriwayatkan Ibn Abbas, semua orang kenal, Abdullah bin Abbas ni semua orang kenal, turjumanul Quran, umat Nabi Muhammad nombor 1. Umat Nabi Muhammad nombor 1 dari sudut apa? Mentafsirkan Quran. Beliau nombor 1. Paling pakar. Ibn Abbas ni dia ada anak murid ataupun dia ada pekerja dia, yang bila dia pergi masjid, Ibn Abbas akan kata, dia kata, hang tengok saat tu, ada pakcik tu duduk baca Quran saat lagi. Kalau dia khatam petang ni ke, malam ni ke, esok ke, beritahu. Jadi dia punya pembantu dia ni akan pergi tengok siapa khatam Quran. Dia tengok baca tak mana dah, oh baru juzuk 9 dah. Tengok tadi juzuk 8, dia akan pergi beritahu. Dekat-dekat nak habis, dia beritahu dekat Abdullah bin Abbas. Ini cerita ni ada dalam Musnad Ad-Darimi. Fa idza arada an yakhtam, bila orang tu nak khatam, a'lama Ibn Abbas. Pembantu ataupun pekerja Ibn Abbas ni, dia bagi tahu kat tuan dia, Ibn Abbas. Fa yashhadu dhalik, bila dia habaq kata, tuan, ada seorang pemuda duk baca Quran di tiang tu juzuk 29 dah, Ibn Abbas kan pi. Sebab apa? Nak ambil majlis khatam tu. Yang ni rahsia yang orang dulu buat, yang hari ni kita jarang buat. Kita jarang buat, kita terlepas. Dan mereka buat majlis, orang dulu mereka buat majlis bila khatam. Paling kurang majlis tu ialah
Mereka hadir 2 orang, ataupun 3 orang, ataupun 10 orang, ataupun 20 orang, macam tu. Dan mereka berdoa di pada majlis itu kerana doa ketika itu adalah mustajab. Kemudian, satu lagi, cuba tengok. Wa rawabnu Abi Dawud bi isnadaini sahihain an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil al-Imam صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. Qatadah, seorang ulama besar tabi'in, anak murid kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang ulama, anak murid mereka pun kebanyakannya ulama. Sayyidina Abu Hurairah, anak murid dia, menantu dia, semua ulama besar. Abdullah bin Umar, anak beliau, cucu beliau, ulama besar. Begitulah semua. Zaid ibn Thabit, anak beliau, ulama besar. Sayyidina Anas bin Malik, anak pembantu beliau, ulama besar. Sayyidina Qatadah. Apa kata Qatadah? Kata Qatadah, Anas ibn Malik, idza khatama al-Quran, kalau dia nak khatam Quran, Sayyidina Anas ni khatam Quran seminggu sekali. Dia hafiz Quran lah, Sayyidina Anas ni. Beliau ulama di kalangan sahabat, bertaraf mufti di kalangan sahabat. Bila nak khatam Quran, jama'a ahlahu wa da'a. Dia akan panggil ahli keluarga dia. Dia jemput mak, jemput ayah, dihimpunkan isteri dia, anak-anak dia lebih 70 orang. Sayyidina Anas bin Malik, anak-anak beliau. Panjang cerita Sayyidina Anas ni, anak beliau 100 lebih. Anak Sayyidina Anas ni 100 lebih. Sahabat Nabi tahu ni, fakta ni ada sandarannya. Umur beliau 100 lebih. Anak-anak beliau pun 100 lebih. Tapi meninggal, tinggal 70-80 orang, lebih kurang. Kemudian, waktu beliau hidup, beliau adalah orang yang paling kaya di kota Basrah. Kalau dia tak naik Myvi, ya. Dia tak naik Beza. Contoh zaman hari ni. Contoh zaman hari ni. Dia ni orang kaya. Orang paling kaya di kota Basrah. Naik apa? Naik Lambo lah. Paling kaya di kota Basrah. Naik Lambo, naik Ferrari. Pada zaman hari ni. Sahabat, tapi sangat bertakwa. Sangat bertakwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Subhanallah. Saya Ustaz sebut inna lillahi tu teringat. Orang hari ni bila diberi, sebahagian lah, bila diberi amanah untuk pegang duit orang ramai, berlaku pecah amanah. Sahabat dulu, beliau yang paling kaya di kota Basrah, Sayyidina Anas ni orang Madinah. Tapi bila Nabi wafat, mereka berhijrah menyebarkan ilmu dan dakwah. Sahabat lah. Tinggal kampung halaman, tinggal semua ni. Pergi menetap sampai mati, sampai akhir hayat di negeri orang. Sampai akhir hayat di negara orang. Jadi, itu Sayyidina Anas bin Malik. Bila nak khatam Quran, Sayyidina Anas akan himpun ahli keluarga dia. Dia akan panggil isteri dia, anak-anak dia yang ramai apa semua tadi ni. Dia panggil kakak dia, anak saudara, panggil abang dia, panggil anak saudara, panggil adik, panggil anak saudara. Penuh berdoa. Dia akan berdoa pada majlis yang barakah itu. Majlis yang barakah. Lagi, Imam Nawawi buat bukti lagi. Tadi kisah tadi ada sanad dia. Dan ianya sahih. Kisah tadi ada sanad dan ianya sahih. Warawa bi asanida sahihatin 'anil Hakam ibn Utaibah bit-ta'il muthannati fawqu, thumma al-muthannati tahtu, thumma al-ba'ul muwahhadatu. التابعي الجليل الإمام قال أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك لأننا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. سبحان الله. Kisah ni diriwayatkan oleh seorang imam besar zaman salaf.
Kata imam besar ini, iaitu Hakam bin Utaibah. Boleh buh nama anak Hakam. Ramai imam-imam besar. Adalah imam-imam besar yang nama Hakam. Sahabat Nabi pun ada. Hakam berkata, ada 2 orang ulama panggil saya. Dia pun ulama besar. Kawan-kawan beliau pun ulama besar, iaitu Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid dan Imam Abdah ibn Abi Lubabah. 2 ni ulama besar. Jadi Imam Mujahid dan Imam Abdah bin Abi Lubabah ni panggil Hakam ni, mai ke sini. Bila Hakam ni mai, Imam Hakam ni mai, dia kata kami nak khatam Quran. Sebab tu kami panggil. Berapa orang lah, tapi dia panggil orang-orang yang mereka rapat. Sebab ni nak majlis khatam Quran. Kita bila khatam nanti hampa, bila mengulang habis je ke belakang, kan kita mengulang kan. Habis je Anas, panggil sikitkan kawan. Tak payahlah buat pengumuman di speaker masjid tu. Kan satu sekolah pula main ambil masa pula. Panggil 2-3 orang berdoa. Doa lah supaya Quran ni menjadi hujah bagi pihak kita. Berdoa, ya Allah jadikan seluruh isi kandungan Quran ni hujah untuk saya di hari mahsyar kelak. Dengan Quran mai untuk bantu kita. Kemudian lagi Imam Nawawi buat mai lagi sanad yang sahih juga. Berkata Imam Mujahid. Mujahid ni imam dalam tafsir Quran. Pakar, imam besar pada zaman itu dalam tafsir Quran. Beliau berkata kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaquluna tanzilur rahmah. Dulu salaf bila khatam Quran mereka akan berhimpun. Walaupun 2 orang. 2 orang dikira jemaah al-ithnan fama fawqahuma al-jamaah. Kak, apa nak duduk belah ni kah? Tak apa. Ni vitamin free. Vitamin free. Bukan sakit pun panas ni, Ustaz pun kena kan. Dilarang buat teruk Muka. Hak tidur memang power tidur. Kena ni kan, lepas tu tidur lagi. Yang tu A+. Pejuang. Maksudnya dia boleh tidur nanti di padang pasir nanti. Boleh hantar pergi sumuk flotilla. Yang tidur di bawah sinaran matahari ni. Kemudian faslun kata Imam Nawawi, ni subtopik baru fi istihbabid du'a aqibal khatam. Kata Imam Nawawi, digalakkan berdoa waktu khatam tu. Doa untuk mak ayah kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk kita diimpunkan dalam syurga, doa kita diampunkan dosa oleh Allah SWT. Berdoa paling baik doa dengan doa yang Rasulullah ajar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi tu. Kata para sahabat, cukup doa tu je. No? Itu doa yang dia himpun semua. Doa tu himpun semua. Sebab kita minta dalam doa tu, Nabi sendiri ajar, kita minta dalam doa tu ke semua kebaikan yang diminta oleh Nabi SAW. No? Kemudian warawaina, tengok dalil dia. Tengok dalil. Dalil ni kadang-kadang diambil daripada amalan salaf. Warawaina fi musnadid Darimi an Humaydin al-A'rash rahimahullahu qala man qara'a al-Qur'ana thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. 4,000 malak. Kata Al-Imam Nawawi, kami riwayatkan juga dalam Musnad Ad-Darimi daripada Humaid Al-A'rash rahimahullahu qal, siapa yang membaca Quran kemudian dia berdoa, 4,000 para malaikat akan mengaminkan doanya. Akan mengaminkan doanya. Ya. Dan hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta doa. Ni Ustaz tak bacalah, kita terjemah. Imam Nawawi kata,
bila berdoa bersungguh-sungguh. Apa maksud doa bersungguh-sungguh? Yakin Allah akan bagi, baik sangka Allah akan bagi. Kemudian beriktikad, berkeyakinan bahawa hanya Allah yang boleh memakbulkan permintaan kita. Allah Ta'ala saja. No? Kemudian setinggi-tinggi pengharapan, meletakkan setinggi-tinggi pengharapan kepada Allah SWT, kepada permintaan kita tersebut. Okey, kita akan baca hak ni, perenggan ni satu, lepas tu habis. Kata Imam Nawawi, hendaklah dia bersungguh-sungguh minta doa. Dalam bahasa Arab dia, wayambari an yulihha bid-du'a ilhah. Ilhah ni bersungguh-sungguh. No? Bukan kita minta, macam minta pen kat kawan. Pen tak? Bagi pen tak? Dengan Allah Ta'ala ni, kena kalau nak Allah Ta'ala makbul, kena tawaduk, rendah diri, baik sangka Allah Ta'ala akan makbulkan. Macam itulah. Kemudian, kata Al-Imam Nawawi, hendaklah orang itu bila dia berdoa, bila-bila pun berdoa, ataupun khususnya majlis khatam Quran, berdoa bil umuril muhimmah, dengan perkara-perkara yang penting, yang utama. Tengok ulama ajak macam mana. Bukan berdoa menang lumba lari tau. Ulama ajak berdoa dengan benda besar. Apa dia? Allah Ta'ala tak murka. Berdoa Allah Ta'ala terima amalan kita. Berdoa supaya Allah Ta'ala eratkan silaturrahim keluarga kita. Itu besar. Supaya Allah Ta'ala jaga hubungan silaturrahim keluarga kita sampai masuk dalam syurga. Supaya tak berlaku seteru, buruk sangka, berperang, bermusuh ahli keluarga. Kan kita ahli keluarga kita kan, mak, ayah, adik, abang kita, anak-anak saudara, pak saudara kita, sepupu. Kita minta Allah Ta'ala jagalah silaturrahim. Penting tu, berat. Allah bersumpah dengan hubungan kekeluargaan ni, silaturrahim. Okey, kemudian tengok Imam Nawawi ajak doa, wa an yakuna mu'zamu dzalika kulluhu fi umuril akhirah. Pastikan majoriti doa kamu pada urusan akhirat. Yang ni yang waktu Ustaz belajar dulu, ulama-ulama di Syam, di Syria, inilah yang mereka ajak. No? Kalau 10 doa, 7 untuk akhirat. Diberatkan timbangan di mahsyar. Dilancarkan perjalanan di atas titian sirat. Dilajukan perjalanan di atas titian sirat. Yang itulah doa-doa akhirat. Dan juga, apa dia lagi? Doa untuk umat Islam. Jangan lupa. Satu hari nanti hampa akan tengok lidah hampa banyak berdoa untuk orang Islam. Bukan untuk diri sendirilah. Banyak kerisauan harian kita kepada umat Nabi SAW. No? Kerisauan harian kita kepada umat Nabi SAW. Dan juga kita juga boleh doa untuk apa? Pemimpin. Supaya mereka dapat hidayah. Pemimpin ni sebab dia pegang kuasa. Dia buat keputusan. Bila pemimpin tu baik, bukan munafik, bukan fasik. Pemimpin yang baik betul-betul utamakan agama, maka banyaklah kebaikan untuk umat Nabi SAW. Kemudian kata Imam Nawawi, Imam Nawawi ajak, Imam Nawawi karang satu kitab, nama dia Adabul Qurra. Dalam tu ada dituliskan berkaitan dengan adab-adab ni. Faida faraghaniyah yang terakhir. 1-2 baris. Sesiapa yang habis khatam Quran, siapa yang dengar di live dan juga ni lah. Siapa yang habis khatam Quran, dia habis khatam kan sampai An-Nas, dia baca daripada Al-Fatihah tu, lepas tu dia baca selama sebulan sampai An-Nas, dia nak khatam. Imam Nawawi kata, fal mustahabbu an yashra'a fi ukhra muttasilan bil khatmi. Digalakkan untuk mula balik dalam majlis tu juga. Mula sikit lah, mula Fatihah balik. InsyaAllah barakah
orang tu akan apa keberkatan siapa yang dalam majlis khatam, dia mula balik daripada awal. Dia habis dah An-Nas, baca doa apa semua, dia mula balik daripada Al-Fatihah. Cukup depan kan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan dia di kalangan orang yang mengkhatam lagi Al-Quran untuk kali yang akan datang. Di setakat tu dulu insyaAllah. Matahari pun dah tinggi. Dan mereka ni pun dah tak tahan lah, nampak macam tak ada ni lah, tak ada sahabat lah sini. Sekejap kita turun kot ni. Okey, yang tu saja untuk pagi ni. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gerak perlahan-lahan. Gerak balik perlahan-lahan. Cuba gerak dulu. Ustaz nak cakap sikit lagi 2 minit. Sikit lah. Yang lain gerak dulu. Tak apa. Surat khabar tu bawa buang aja. Oh. Kotak kaki nak basuh di bawah boleh tu. Dia lekat. Cat lah Syam. Tak apa, hak jubah merah tu kira sama. Dia seorang lah jubah merah. Tak apa, tak gini. Ya, sama. Sama. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ya, sama. Sama. Ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban. Ahlan wa sahlan, marhaban. Fatahallahu alaikum, fatahallahu alaikum. Siapa pergi klinik semalam hantar? Ha? Sakit apa? Kulit. Oh, hantar demam. Okey. Okey, baik. Ya. Ya, sama. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban. Ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan. Ya, ya sama. Ahlan wa sahlan. Ahlan Syekh Iman Harras. Hal lain tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang lagi ke keluar habis? Ada 3.3. Oh, okey, ada lagi ramai apa nama ni. Ini ialah buku Fardu Ain yang saya sendiri karang. Siapa yang belum ada buku ni, pakat beli. Siapa yang dah ada tak payah beli. Siapa yang dah ada tak payah beli. Cuma saya nak ajak untuk sama-sama kita belajar. Dia ada ilmu dalam dunia Islam ni ada 3 jenis ilmu. Semua orang wajib belajar. 3 jenis, bukan 1. 3 tu dia diletakkan di bawah tajuk ilmu fardu ain. Nak ambil mana fardu ain tu Ustaz? Ni saya himpunkan. 3 duduk dalam ni. Yang pertama nama ilmu tauhid, yang kedua nama ilmu fiqh, yang ketiga nama ilmu tasawuf. 3 ni berbeza di antara satu sama lain. Saya himpunkan dalam ni. Ada banyak di pasaran, tetapi dengan yang ni dengan gaya bahasa yang laras, bahasa yang rendah untuk mudah difahami, moden. Saya sendiri karang dan saya sendiri yang semak berkali-kali buku ni. Kita buat berwarna dan juga ada banyak infografik untuk mudah faham. Inilah ilmu fardu ain. Daripada ratus-ratus ilmu yang ada dalam dunia Islam, ada 3 yang wajib untuk semua orang belajar. 1 berkaitan pegangan dia, ilmu tauhid. Pegangan seseorang. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Kemudian itu tauhid. Kehidupan di akhirat dan sebagainya. Kemudian yang kedua ilmu fiqh, iaitu ilmu hukum hakam.
Semayang kalau macam ni sah ke tidak? Kan? Begitulah fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. Ilmu penyucian jiwa. Akhlak yang baik diajarkan dalam ni. 3 ilmu ini namanya ilmu fardu ain. Kena belajar. Jadi siapa yang belum ada, kat belilah. Kalau yang dah ada, tak perlu beli. Saya susun dalam bentuk moden, laras bahasa yang mudah, berwarna dan juga penuh dengan infografi untuk mudah faham. Untuk mudah faham. Saya rasa sekadar tu dulu. Siapa yang beli akan dapat buku ni, buku zikir ni. Saya lupa beritahu. Siapa yang beli akan dapat buku zikir ni. Okey, yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia